Delegasi pada Indonesia ni, dia cuba mempengaruhi orang Malaya dalam Kongres ni untuk menukar tulisan Jawi menjadi Rumi mengikut Indonesia. Ini gambar dekat depan kita ni, gambar Kongres Bahasa dan Perseratan Melayu kali ketiga tahun 1956 yang diadakan di JB dan juga di Singapura. Boleh kenal pasti tak siapa dalam gambar ni? Ni Zakbar. Ini Tun Razak. Dan ini hujung ni Hamka. Atas ni Muka Aziz. Lepas tu ada nama orang Menteri Besar Johor. Yang ni, lepas tu ni lawyer Ahmad Ibrahim yang jadi kuliah Ahmad Ibrahim dekat UIA tu. Dan kalau tengok sini, daripada baju ada dua jenis baju. Betul, baju pakai baju Melayu, satu lagi pakai suit. Apa beza dia? Orang yang pakai baju Melayu ni orang daripada Malaya, orang yang pakai suit ni orang daripada Indonesia. Jadi Kongres ni dia bawa dua negara lah, Malaya dan juga daripada Indonesia. Mari sekali untuk bincang tentang bahasa dan juga Perseratan Melayu di Malaya pada tahun 1956. Tahun 1956 ni, dalam Kongres ni ada satu keputusan besar lah yang dibuat oleh pengarang-pengarang Melayu pada zaman ni. Iaitulah mereka ni secara ijma' bersepakat untuk tukar bahasa Melayu di Malaya ikut Indonesia, iaitu daripada Jawi menjadi Rumi. Inilah dia punya Kongres tahun 1956 ni. Soalan dia, kenapa kita nak tukar tulisan kita tahun 1956 ikut Indonesia? Kalau tengok dekat sini, ada dua kelompok yang besar lah. Satu Malaya, satu daripada Indonesia. Yang datang daripada Indonesia ni bukan orang yang calang-calang, orang yang hebat juga. Tadi tu kita tunjuk Hamka. Tapi yang besar daripada Indonesia, ketua delegasi dia ialah Menteri Kebudayaan dan Pelajaran Indonesia, Priyono. Priyono ni yang menggerakkan dia punya bahasa Indonesia dan juga Kongres Bahasa Indonesia tu lah. Dan dia dijemput, diundang peringkat negara oleh Tun Razak untuk menyertai Kongres ni untuk bagi pandangan. Dalam catatan Hamka, Zakbar dan juga Priyono ni macam berbincang dan juga bertanyalah tentang masa depan bahasa Melayu di Malaya ni. Delegasi pada Indonesia ni, dia cuba mempengaruhi orang Malaya dalam Kongres ni untuk menukar tulisan Jawi menjadi Rumi mengikut Indonesia. Kita kena faham lah, pada zaman tu Indonesia ni satu negara yang besar lah. Dia superpower lah, regional superpower. Rakyat dia 80 juta pada zaman tu. Kita ni berapa juta je, 10 juta je. Jadi Zakbar cakap, kita tak nak jadi isolated state ataupun negeri yang terpencil lah di dalam kebudayaan yang sama dan juga bahasa yang sama ni. Dia tak nak ketinggalan dan dia ambil contoh samalah. Jadi kita tengok kat di Turki dan negara-negara yang tukar tulisan. Ni 20 tahun selepas Ataturk. Ataturk tahun 1924, ini tahun 1956. Lebih kurang 20 tahun lah selepas perubahan di Turki tu. Dan tujuan utama yang disepakati dalam Kongres ni untuk tukar tulisan tu ialah alasan kemajuan lah dan juga pembentukan negara Malaya yang bakal merdeka. Zakbar ni dia bagi cadangan lah dalam Kongres ni selaku orang yang paling utama dalam Kongres ni untuk orang Melayu ambil keputusan untuk tukar tulisan daripada Jawi jadi Rumi. Antara alasan dia ialah untuk tujuan kemajuan lah. Sebab dia tengok Jawi pada zaman tu tak sistematik, ejaan pun tunggal langgang. Dia sendiri pun dah cuba betulkan ejaan Jawi ikut satu sistem, tapi orang tak nak ikut lah apa yang dia cakap tu. Jadi dia kata, kalau macam tu kita ikut Indonesia lah, kita tukar semua tulisan tu jadi Rumi. Yang nombor dua, dia kata alasan dia supaya orang, bila kita nak buat negara, orang-orang yang bukan Melayu ni paling tidak dia boleh belajar tentang bahasa Melayu, bahasa kebangsaan dan menjadi sebahagian warga negara yang fasih dan boleh menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Jadi kalau kita nak tahu apa yang berlaku dalam fikiran seorang pendeta bahasa yang besar ni, kenapa dia ambil pendekatan dan juga pandangan ijtihad untuk tukar daripada Jawi jadi Rumi dan dia minta pengarang-pengarang Melayu untuk tukar benda tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam buku Bahasa Melayu kelebihannya dan kekurangannya ni yang kita terbitkan. Dalam buku ni, Zakbar ada cerita tentang kelemahan-kelemahan bahasa Melayu. Bagi siapa yang nak faham tentang apa yang telah berlaku dalam perubahan antara Jawi dan juga Rumi, tokoh-tokoh yang terlibat dalam dia, peristiwa dan juga perbincangan mengenai isu-isu bahasa yang membentuk bahasa kebangsaan kita sekarang, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan buku ni, Bahasa Melayu, Kelebihannya dan Kekurangannya.